Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dalam Cakap Banyak Podcast dalam episod yang keberapa aku dah tak ingat. Aku Haziq Muhammad. Aku bot. So, let's go. Cakap Banyak Podcast. Okay, so guys, Assalamualaikum. So, dalam episod yang kedua bersama dengan Abot. So, kalau korang enjoy episod pertama tadi, InsyaAllah yang ni korang enjoy juga. Sebelum aku lupa, korang jangan lupa subscribe lah. Penat betul lah nak kena ingatkan Abot. Penat lah. Subscribe je. Malas. View 400, subscriber tak sampai 300 ni. Apa je? Dia tengok, Subscriber dia lupa. subscriber aku dalam 170 lebih je. Jauh sangat Lah. tu. Itu biasa lah tu. Itu biasa. Ya, tapi aku trust the process lah. Kita Mungkin hidup slow-slow. ni kena Mungkin trust the process. episod yang ke-20 lebih baru kita block. Lambat lah aku nak episod ni. Aku nak sekarang juga. Aku tak nak yang mungkin kita. Tapi itu kena guna bad marketing lah. Tengah guna kan. Tadi Oh, episod tadi. episod tadi aku dah guna. Okay. So hari ni kita nak macam korang baca kat tajuk, mungkin aku letak dekat title cerita seram pada episod kali ni. Title aku tak fikir lagi nak letak title apa. So daripada boy, ada orang hantar cerita seram ke kita guys? Mari kita dengarkan. Daripada boy. Okey, aku nak cerita pengalaman aku masa sambung belajar kat salah satu college yang ada di area Melaka. Dirahsiakan. Okey, dia tak nak Orang beritahu lah. dekat ni, orang dekat. Orang dekat Orang ni. dekat ni. Depan tu dah Batang Melaka dah. Sepadan. Orang dekat ni. Okey. Tapi cerita ni bukan pasal college atau time aku belajar kat dalam Hai, macam mana? Boy. Boy, banyak main Cakap boy, yang benar, boy. Banyak Boy. boy. Tapi cerita ni bukan pasal college atau time aku belajar kat dalam college tu. Tapi cerita ni pasal hostel tempat aku duduk time belajar kat Melaka dulu. Susah aku nak faham kan ni? Dia rumah sewa. Oh, Rumah sewa. Betul-betul kat tengah area Bandaraya Melaka and betul-betul depan UiTM. Bandaraya Melaka. Ni YTJT location rumah lah. sewa dia ke apa ni? Hostel tu, hostel. Mungkin rumah sewa lah kot, dia panggil hostel. Hostel tempat aku duduk ni betul-betul kat tengah. Yelah, mungkin rumah sewa lah kot. Mungkin lah. Aku rasa kat tengah Bandaraya Melaka tu Okay. hotel Kita ada anggap lah. je Hostel macam tak rumah ada. sewa lah. Okay. YTJT dia kata. Okay, dia tak nak beritahu. Dia kata depan UiTM Bandaraya Melaka. Okay. Hostel itu. Mungkin dia budak UiTM, bukan budak college. Tak tahu dia borak apa dia. Boy. Okay. YTJT. Okay. Yang tahu je tahu lah. Okay, cerita ni start masa aku SEM 1. Kira-kira dah sebulan lebih aku duduk kat hostel tu. And benda ni jadi masa aku balik kelas tengah hari. Jadinya kebiasaan aku kalau balik kelas tengah hari selalu aku beli makanan kat kafe, then makan kat hostel je lah. Sebab malas nak berebut tempat duduk kat kafe. Then dijadikan cerita, ada satu hari ni member aku semua tak ada kat rumah. Dalam kurungan, diorang kelas sampai petang. Maksudnya dia tengah sambung belajar lah kat situ. Jangan buat orang marah lah boy. Aduh, baran betul lah. So aku seorang je balik awal time tu. So lepas aku makan and mandi, aku decide nak tidur sebab barai sangat. Tapi time tu rumah memang sunyi and gelap sebab rumah pula. Bila kan aku dah cakap tu rumah sewa. Aku salah rumah sewa. Okay. Hostel lah. Hostel. Kiranya rumah sewa. Aku rasa rumah sewa tu dia orang duduk ramai-ramai. Betul. Tapi time tu rumah memang sunyi and gelap sebab nak hujan. Jadi aku memang terus lena lah. Time aku tidur tu, aku bermimpi yang aku nampak diri aku sendiri tengah tidur. Tadi bukan dia tengah makan ke? Datang balik rumah seorang-seorang, rumah sunyi, tengah makan, betul? Tak, sekarang ni apa yang dia tidur dah bangun? Hai, boy. Ke kau yang baca tak betul ni? Tak betul. Okay. Okay, aku baca balik Sambung, sambung. Dan dijadikan cerita, hari ni member aku rasa dia balik rumah makan, makan tidur. Tapi aku ambil aku ambil macam tu je lah boy. Tapi time tu rumah memang sunyi and gelap sebab nak hujan. Jadi aku memang terus lena lah. Time tidur tu, aku bermimpi yang aku nampak diri aku sendiri tengah tidur. Then dalam mimpi tu, aku jalan-jalan pusing-pusing kawasan dalam rumah. Sampailah satu sudut kat area pintu masuk. Dekat area pintu masuk rumah, kita orang, aku nampak macam ada dua helai kain warna hitam dengan putih
macam melambai kat aku. Aku pun pelik, dari segi bentuk kain tu ada macam rupa orang. Tapi semakin aku menjauhkan diri dari kain tu pula yang semakin dekat dengan aku. Sampailah aku terbangun dalam keadaan badan aku seolah-olah sedang ditimpa sesuatu yang berat. Macam kena himpap lah. Nampak ah. Kena himpap. Time aku cuba buka mata, aku nampak dua orang budak kecil. Oh, ini bukan mimpi dah. Kira Oh. real. Oh, okey faham. Time aku cuba buka mata, aku nampak dua orang budak kecil pakai baju warna hitam, lelaki. Dalam kurungan lelaki. Dan putih, perempuan. Tengah tenung muka aku sambil senyum. Oh shit. Seram babi. Time Memang tu memang time tu memang. aku terus bangun dengan sisa kudrat yang ada dalam badan aku. Tapi part seram dia, aku still nampak diri aku yang tengah shit. Oh, dia kiranya dia di dalam Part mimpi, di dalam mimpi. Macam Oh tu? fuck, aku tak suka sial kalau mimpi dah mimpi. Tapi part seram dia, aku still nampak diri aku yang tengah tidur tanpa ada sebarang pergerakan badan. Kiranya dia kena himpap, Mhm. dia cuba nak bergerak kan. Mhm. Tapi kita kan kena himpap, kita nampak keadaan macam Tapi tak boleh nak kita buat nampak apa-apa. ni, tak boleh buat Betul? apa. Dia dah tak boleh buat apa-apa. Dia nampak badan dia yang tengah kena himpap. Faham tak? Faham? Seram babi. Dia macam roh dia keluar. Tapi part seram dia, Betul. tanpa sebarang pergerakan badan. Dan time ni lah aku sedar yang aku masih bermimpi. Maksudnya Kira aku mimpi dia 2 bermimpi kali. dalam mimpi. Betul. Yelah. Tapi bila aku keluar dari bilik, sumpah aku nampak keadaan rumah kita orang usang dan kotor. Macam tak pernah dihuni oleh manusia. Lepas tu aku ada dengar suara macam ada orang gerak ramai-ramai dari Mhm. satu sudut gelap, dan nampaklah ada orang ramai-ramai berjalan bawa kotak bentuk keranda melimpasi melintasi ya kan? Faham. Melimpasi dari bilik aku ke bilik dan masuk ke bilik aku dan stop. Macam mana? Okeynya dia masuk bilik, Aha. keluar ramai-ramai bawa keranda. Masuk bilik, keluar, masuk sampai ke bilik dia. Yang ni real ke dia dah bangun ke Aku time dalam rasa mimpi tu? time dalam mimpi yang dia nampak badan dia, dia Ha. terus jalan keluar bilik. Okey, Aku faham. rasa lah, kalau betul-betul dia nampak macam ni, seram sial. Hmm. Diorang tenung aku yang tengah tidur sambil cakap dalam bahasa yang aku sendiri pun tak faham. Tiba-tiba dari jauh aku nampak dua orang budak kecil berlari datang kat aku sambil cakap, "Kau dah mati dan kau kena ikut kami." What the hell? Alamak. Ini dah meninggal. Lepas tu secara tiba-tiba aku rasa ada percikan air Hmm. yang kuat kena kat muka aku, dan aku pun terjaga dari mimpi tu. Lepas tu aku nampak kawan aku baru balik dari kelas pandang aku dalam raut muka yang risau. Lepas tu diorang cakap aku mengigau tidur. Lepas tu aku bangun, tengok jam dah pukul 7.14 PM. Itulah tidur time maghrib. Hmm. And aku pun share apa yang aku alami time dalam mimpi tadi. Lepas tu roommate aku cakap, patutlah ada asap putih keluar dari tingkap time aku buka pintu. Eh, Tamat. tu je Buat macam tergantung ke? tu. Ya, ni bukan cerita seram. Ni bukan Oh, movie. Ini okey. cerita dia. Oh, okey Ada okey cerita pasal mimpi dia. Kiranya member dia nampak Asap putih ending tu. dia nampak asap Ini putih keluar. subuh ke 7 maghrib ke 7.14 7 pagi? maghrib. 7.14. Tidur time maghrib. 7.14 Oh, PM. tidur maghrib So, bahaya so dia macam tu lah, dia kena kacau. Dia tidur, dia rasa macam dia dah bangun, rupanya dia masih mimpi. Dalam masa yang sama dia sesak nafas. Macam mimpi ngeri, basic lah. Tapi kau pernah kena hempap tak? Banyak kali. Rasa macam Banyak mana? kali. Aku pernah kena hempap sekali je. Tapi aku tak rasa macam kena hempap sangat. Kadang ada orang cakap ni sudut sains lah. Hmm. Ada orang cakap otak kita malfunction ke apa entah. Penat-penat. Macam tu lah. Dulu aku pergi tu. Dulu aku rasa macam mungkin kena import ni sebab kebanyakan aku kena import balik daripada main dengan member kan. Macam kecil-kecil kan. Lari-lari, penat, puluh-puluh, balik, baring, tidur, sesak Lepas tu nafas. Macam macam tu diam. kan. Tapi memang tak boleh gerak apa-apa lah Tak time boleh tu. gerak. Paralyzed. Orang cakap sleep paralyzed. Betul. Sleep paralysis ni sebab Hmm. penat kan. Hmm. Dulu aku pergi macam tu. Lepas tu sampai satu time, mak aku hari-hari kena. Dekat setahun. Oh. Semalam pun mak aku kena. Mak aku dekat hari-hari kena. Kena tu. Sleep paralyzed. Ah, Ke kena hempap. Kena hempap. Kena hempap tu. Yang orang Inggeris panggil sleep paralysis lah. Sleep paralyzed. Kau bayangkan mak aku punya tahap kena hempap tu,
Sampaikan jerit Pun tak dengar. macam kena rasuk. Dia boleh jerit? Dia boleh jerit, mak aku boleh bergerak badan, tapi mata dia tak boleh terbuka. Dia Oh, betul-betul kena itu kena rasuk ke kena kena empak? kena empak. Kena empak, kau tampar-tampar. Ini aku cerita, mak aku hari-hari kena. Dulu lah, sampai sekarang dah jarang-jarang. Sebab mak aku dapat rawatan daripada Darusifat. Dia dapat air bidara. Babi dah tarik suara. Mak aku Sila. mak aku kena hari-hari tau. Mak aku kena hari-hari. Tapi yang paling ngeri yang aku ingat satu, waktu tu bapak aku bawa balik kepala kambing tau. Nak makan kepala kambing lah. Time korban ke apa ni? Beli? Ni beli? Lebih kurang dia macam ada baki-baki orang sembelih kambing macam tu lah. Oh, okay. Bapak aku bawa balik kepala, bakar kepala. Nak masak kari ni, kepala tu kena bakar. Bukan kena bakar yang babi tu, sampai kiranya nak bersihkan dia punya luar kepala. Faham tak? Dia punya kulit apa semua kan. Memang kena bakar kan? Kena bakar sampai hitam tu, kena berus apa semua kan. Kena basuh semua. Aku dengan bapak aku kat dapur. Basuh. Sambil aku basuh kepala, aku cakap dengan bapak aku. Kan orang satanik, orang Satanik. Satan, orang yang sembah syaitan ni, dia kan Sembah kambing. sembah kambing kan. Dia cakap, ni kita dah makan Tuhan dia. Dia macam tu. Aku macam tu. Tiba-tiba malam tu, aku tak basuh tak mandi apa semua lagi. Mak aku tidur dekat ruang tamu. Mak aku tidur dalam bilik, kena ganggu. Tapi macam macam tu kan. Bila orang kena impap ni, kita akan dengar dia Dia macam suara berdehem. dia macam macam tu kan. Kita tahu tak, bapak aku tampar mak aku suruh tidur ruang tamu. Sebab mak aku itu je cara dia. Kalau dia kena impap, bangun, tidur tempat lain. Oh, faham. Oh, alih tempat tidur Ataupun kalau tak Oh, boleh tu tempat tidur trik pun, lah kalau nak. kalau kau kena, itu lah cara dia. Macam orang dulu cakap juga kalau kita tidur mimpi buruk, balikkan bantal ataupun tukar bantal lah macam tu. Mak aku paling minimum kalau tengah tidur macam ni, contoh adab macam ni, kaki adab sana. Lepas tu kalau kena impap, dia ubah posisi badan dia ke sana. Oh, okay, faham. Yang tu mak aku dah buat benda tu. Ni kena juga. Mak aku tidur kat luar. Aku tengah main telefon dekat sofa. Tengah tidur. Mak aku tidur, kepala dia dekat kaki dia ada pintu. Ada pintu luar. Jadi kau tengok kat luar kan. Ada pintu luar, macam tu lah. Tiba-tiba mak aku menjerit. Mak aku mula dia macam wah! Dia babi. Aku macam balik. Sebab mak aku tak pernah kena ganggu teruk macam tu lah. Time tidur. Selalu kena ganggu, tapi itu paling teruk aku rasa. Wow! Kita duduk, mata tutup lagi. Mata duduk, lekuk ni. Oi, jangan bawa betul-betul seram. Ya, kau bayangkan keadaan aku time tu, Jangan. tengah malam, semua orang tak ada, semua orang dalam bilik. Aku dengan mak aku je kat luar. Kat aku dalam bilik, diorang. Sebab time tu, diorang ada bilik. Ni pun dah pukul berapa dekat rumah. pagi kita shoot ni? Jangan kita kena. Pukul 2 sial. Okay, Kau betul. bayangkan. Lepas tu, mak aku terbangun. Pam. Macam tu. Aku macam, lepas tu, adik-beradik aku semua keluar. Adik-adik aku, akak aku, 2 orang keluar. Keluar, macam tolong tampar. Bapak aku tampar memang tak bagi belah kasihan. Memang nak bagi muka lah. memang nak bagi sedar. Bangun. Tak marah tau. Bangun. Bapak-bapak kan. Bangun. Aku pergi kat ibu jari kaki kan, biasa kan kalau nak pijut orang sakit. tidur kan, tarik sini kan. Lagi satu kalau orang kena rasuk pun kalau picit ibu jari kaki dia sakit kan. Aku pom. Lepas tu memang tak sedar. Mak aku memang tak menunjukkan reaksi yang dia macam tak ada. Itu kalau dah sudah kan tu kan. Memang tak menunjukkan reaksi. Aku azan. Aku bacalah apa yang patut. Aku baca apa yang aku hafal kan. Baca. Tak load. Kiranya mak aku kan kena rasuk. Mak aku memang tu ternampak benda tu. Oh, ya ke? Ah, Dia tutup mata tapi dia nampak? Macam mak mana? aku tutup mata. Tiba-tiba mak aku kan kita kalau tidur, contohlah kau tidur, kau pernah macam kau tertidur, kau lupa posisi badan kau dekat mana kan. Mak aku boleh tunjuk. Buka pintu. Mak aku tunjuk pintu. Pintu kat depan. Buka pintu. Mak aku cakap macam tu. Aku macam, tapi mak aku dalam suara yang macam buka pintu macam tu. Faham tak? Lepas tu akak aku nak pergi buka, aku cakap, jangan. Mungkin benda nak masuk kita tak tahu kan. Sekali memang tak dapat buat apa.
Kau bayangkan air dah basah ni. Ha. Tak sedar. Tak terbangun daripada tu. Dia tu tak macam-macam. Last, bapak aku buat apa tah? Mak aku tersedar. Mak aku, benda benda tu pun dah seram. Mhm. Lagi seram bila dengar apa yang mak aku nampak. Mak kau nampak apa? Apa yang mak aku nampak waktu dia kena macam tu. Itu mak aku cerita. Tadi tak ada cerita malam tu mak aku cerita. Mak aku cerita tadi tu. Hmm. Mak aku dalam keadaan cemas. Dia dah tersedar. Dia kata, tadi ada benda kecil-kecil. Kau pernah nampak time orang Inggeris kalau Christmas dia macam ada benda patung kecil-kecil yang Ha pakai ha benda ha. alam tu kan. F. Mak Ha. aku nampak banyak. Ni sofa Aha. penuh. Why? Penuh. Tengah cuma nak panjat mak aku. Banyak-banyak macam Oh, dia kerumun. ah. Mm, ah, aku tak tahulah. Aku bayangkan F tu sebab Ha. mak aku cakap orang-orang kerdil kan. Oh, mungkin orang kerdil macam Smurf ke? Kecil-kecil tu. Tapi kenapa mak aku takut mesti rupa dia Ha. mengerikan sial. Mhm. Cuba panjat mak aku. Cuma panjat mak aku tu Tapi kalau ada itu kerumun ramai-ramai macam tu depan mata kau, kau pun takut takut walaupun lah tapi mengerikan. ya. Betul tak? Lepas tu mak aku cakap, lepas tu ada satu ketua dia datang. Lepas tu? Besar datang. Aku cakap, time tu yang mak aku suruh buka pintu. So dia keluar. Ah, sebab nak semua benda yang kecil-kecil keluar. Ha, Faham ha. tak? Mak Tu kau mak dah aku suruh serabut buka dah. pintu. Ha. Aku dah cakap, "Oi shit." Lepas tu Menyesal tak buka aku pintu? fikir tak buka pintu. Time tu tak Ha. buka pintu. Time tu aku fikir kenapa mak aku guna macam ni? Sebab kebanyakannya mak aku kena sebab tindakan kita orang yang dalam rumah. Orang lain. Dia pernah paksa aku duduk rumah aku tau. Hmm. Dia kerja pasar. Dekat belakang pasar ada tempat babi tau. Hmm. Tempat sembelih babi. Tempat tu main keras lah. Paksa aku balik dari situ. Dia buang sampah. Kena pergi dekat tempat babi tu. Hmm. Balik rumah, dia tu duduk-duduk dekat sofa kan. Mak aku kena. Sebab paksa aku bawa balik dari sana. Lepas tu Mak kau bapak, mudah kena apa-apa yang masuk dalam rumah, benda asing yang masuk dalam rumah, dia masuk kat badan mak kau. dia akan ganggu mak. Dia bukan masuk. Mak Oh. aku tak pernah kena rasuk. Lagi lah. Oh, dia Yang cuma tu pun dia kena. nampak. Dia Ha. benda tu akan pergi kat dia dulu. Mhm. Macam semalam aku pergi Johor. Aku pergi Mersing. Hmm. Balik dari Mersing, aku singgah Muazzam. Ngantuk. Mak aku Hmm. tidur kat sebelah. Ngantuk aku berhenti dekat Masjid Muazzam. Aku mau nak tidur. Aku kacau. Okey ya gerak. Aku terus gerak Walaupun dekat masjid walaupun sebab dekat luar masjid. Oh. Mak aku nampak perwatakan aku lain time tu. Ni apa tu? Bodoh saya ingat dia mana. Oh, takut. Mak aku Dia tengah dia tengah waktu-waktu macam ni, apa-apa pergerakan dan bunyi ha, sensitif. mak aku nampak aku pakai singlet sleeveless kan. Mhm. Singlet yang tu. Tiba mak aku nampak macam tu pandang macam ni. Pandang kau duduk sebelah, kau Hmm. duduk sebelah. Aku tengah dekat seat driver kan. Hai. Pandang aku selalu macam tu. Mak aku Kau tak kata, payah pandang jantung pun ah, dah seram muka kau. Betul mak kau takut. mak Okey, aku cakap betul. macam tu. Lepas tu aku terus gerak lah. Tapi Hmm. balik rumah mak aku bercerita. Tapi dia nampak kau. Dia nampak aku tapi Hmm. padahal time tu aku pakai sweatshirt. Ha. Baju yang besar kan. Ha, lengan panjang ah. Mak aku nampak aku macam ni. Hmm. Pandang sesedu. Babi malam-malam. Malam tadi pukul dah aku Baru pergi kat semalam masjid. ke? Macam Baru semalam. oh. Baru semalam aku kena kacau. Waktu tu pukul 2.30 dekat masjid. Mhm. 2.30 pagi. Eh. Cerita yang seram tu. Itulah cerita dia. Kalau pasal yang kena impit-impit ni mak aku experience lah daripada tak tahu lah Kau umur dia berapa. sendiri dalam family yang experience benda tu, Gila-gila. impit-impit ni. Aku pernah banyak kali lah kena. Tapi Aha. aku tak ada kena sampai tak ada lah. Aku Hmm. macam aku pernah buka mata aku terbuka tapi aku tak boleh gerak. Aku nampak time tu abang aku tengah buat kerja. Aku nampak dia buat kerja semua. Aku tak boleh gerak. Aku macam meleleh saya mata aku. Nangis saya. Itu lah. Kau pernah? Aku pernah kena empat macam tu. Aku cakap aku rasa aku kena sleep paralyzed tu. Bukan kena empat pun. Mungkin penat sangat hari tu. Tak tahu buat apa. Sebab penat. Just dia macam tak boleh gerak je. Tapi tak ada yang meracau. Bukan nampak benda lah. Nampak macam biasa. Tapi boleh. Buka mata tapi tak boleh gerak. Panggil orang tak dapat. Macam tu lah. Dia kalau tidur dua benda aku minta jauh. Kena impap, Mati. mati tu confirm lah. Ha. Tak ini yang cerita gangguan ni kan. Hmm. Dia satu aku tak suka kalau bangun. Kau Hmm. ingat kau dah bangun. Mimpi lagi. Seram sial.
Asal seram pula? Seram. Kau bayangkan, contoh, Oh, kau kau pernah kena macam tu? mimpi Aku tak pernah kena pula macam tu. kau lari daripada ada benda kejar kau kan. Hmm. Ada lembaga, kau nampak pocong Hmm. tengah datang kat Kau kau. jangan cakap sebut. Contoh, Okay. kau rasa macam kau dah terbangun, kau kan nampak duduk kau. Hmm. Cuba kau nampak ujung. Kau ujung katil nampak benda tu. Rupanya mimpi juga yang tu. Habis seram macam aku tak suka yang tu. Aku tak suka bangun. Bangun lagi, rupanya mimpi juga. Lagi satu kalau kencing lah. Tak suka. Kau pernah ke tak? Tidur kencing. Tidur, Ha? Kencing. kau rasa Ngompol, macam, ngompol. kau rasa macam nak terkencing tau. Kau bangun, oh pergi tandas. Ha. Kencing. Rupanya tu mimpi. Benar. Aku tak Aku tak suka. pernah. Kau tak pernah. Betul. Ya. Ingat bangun dah. Kau kencing. Last bila kau ngompol? Weh, budak lah. Anak Ya. dia. Ya. Betul. Muka kencing tau. Oh, ya. Ya. Oh, ada lah sikit. Aku last kali. Time intern babi aku ni. Baru lagi lah. Baru terlepas. Dah lah aku baru lagi tempat tu. Semua aku tak kenal. Ha. First First day. day. First day. Oh, Aku bad intern. impression. Aku tidur dekat yang dia budak tu cakap tadi lah. Rumah tapi hostel kan. Mhm. Aku tidur kat situ lah. Kira ramai tau dalam rumah tu. Hmm. Aku tidur. Sejuk nak mampus. Dia sebab rumah dia macam dekat atas bangunan tau. Tentu tak kerja. Cuti. Aku bangun pukul 7 macam tu. Semua tak bangun lagi. Aku bangun paling awal dan tu sebab aku terkencing. Member aku daripada bilik. Kira Tapi dia, tak kantor lah. aku tak kenal dia. Kan itu yang kantoi. Sebab dia lah bodoh. Oh. Dia keluar daripada bilik. Dia nak baring kau kat katil tu. Dia macam, oh. Aku cakap, dia bodoh. Asal? Dia tengok dah bercorak lah. Kencing. Satu mata bangun. Babi. Aku tak kenal semua. Tak kenal Semua siapa pun. aku kenal 2 orang je member aku. Masalah satu rumah bangun tahu aku kencing. First day intern tau. Dekat Bangi. Dah lah aku first time duduk bandar macam tu. Malu sial. Itulah aku ngompol. Kau tak ada cerita seram ke? Asyik aku cerita tadi babi tu. Kau tak ada cerita seram ke? Cerita lah. Mati je. Aku tak ada cerita seram tapi aku pernah seram orang kena rasuk je lah. Aku tengok Itulah. sampai dia buat salib. Sampai kena lempang. Aku dulu asrama. Kejut Tapi tak boleh bagi tahu lah asrama mana. Tapi yang kenal. Okay. YTJT. Serama. Diam. Okay, pasal Okay. apa? Lepas tu, Apa? masa tu aku form 3 kot. Ha. Aku tak ingat aku form berapa. Ha. Tapi ada seorang senior aku. Dia form 4 kot. Aku form 2. Lebih kurang macam tu form 2, form 3. Dia senior aku lah. Dia atas aku 2 tahun. Dia agak lembut. Lelaki yang agak lembut. Tapi dia bukan gay. Just lembut je. Okay, faham kan? Lelaki yang lembut je. Dia suka kawan dengan perempuan. Lelaki yang macam tu. Okay, lepas tu ada satu hari ni dia macam pergi tandas. Lepas tu muntah-muntah. Aku rasa dia muntah-muntah. Yang aku dengar cerita dia muntah. Tapi dia ada selalu pergi dengan kawan-kawan aku. Nama Dia dia dengan perempuan. Oh, lelaki. Oh, kat asrama. asrama ni. Oh. Lelaki, semua lelaki. Nak perempuan. Tak, sebab kau cakap dia kawan perempuan dia. Aku dah terfikir perempuan. Bukanlah. Kawan aku lelaki juga. Dia teman. Tapi dia suruh rahsiakan yang dia ni muntah. Okay. Tak tahu sebab apa. Tapi dia ni Asal dah rahsiakan? Pregnant mungkin ke? Takkan pregnant? takkan pregnant tak. Lepas tu dia ni sangat taksub dengan kulit mayang. Uish. Bayangkan ada satu hari member aku teman dia pergi masuk pantry. Tiba-tiba dia menyanyi tapi dia joget sekali, menari Dia sikit. sedar ke dia kena rasuk? Dia sedar. Aku rasa dia half lah. Dia bukan minat seni. Dia minat Dia tak seni ada masuk menari ke apa.
Tapi tiba-tiba dia Badan pergi lembut. lembut je. Tiba-tiba menari. Lepas tu? Tiba-tiba dekat pantry kan. Time tu pantry aras 2 ke 3. Dia tiba-tiba menari. Dia suka habit dia macam tu. Okay, lepas tu dia dah menari semua. Lepas tu dia minggu yang dia nak kena tu memang dia banyak buat benda pelik. Dia menari, tiba-tiba kan dia menari. Lepas tu kan tiba-tiba dia nyanyi-nyanyi lagu yang macam tu kan. Lepas tu yang aku dulu sampailah kita pergi game hari tu, kan aku suka buka lagu Langsir Wangi Oi. kan. Kan. 2 lagu keramat tu, Bilik 2 lagu Mayang. keramat tu. Bulik Mayang mungkin dekat pantai kan. Puteri Satu kan. Semua tu. Dia ada sampai 7 puteri betul. Tak berani yang nak sebut semua betul. Sebut Lepas tu takut. Takut. 2 pagi bro. Okay. Tu dia obses sangat dengan Bulik Mayang. Tak tahu kenapa. Dia cakap dia ada jumpa puteri tu rasanya. Jumpa kat mana? Jumpa kat situ? Tak tahulah. Tapi dekat tempat kita orang ada jin yang nama dia siapa nama dia? Ada hero ML nama jin tu. Karina. Karina? Nama Ada jin nama Karina? jin tu nama Karina. Dia dah duduk situ betapa lama. Oh, dia bagi tahu nama jin tu. Bukan. Time tu ustaz tu. Ustaz tu ke cakap ataupun dia tu cakap, aku tak pasti. Tapi Nama jin nama Karina. dia Karina. Okay. Nama jin tu Karina. Okay. Tapi aku tak tahu dia dah mati ataupun dia Lagi dipindahkan tempat lain atau macam tu. Kita orang sampai nak halau dia ni ataupun nak halau dia. Kita orang kena buat orang panggil ritual lah, bukan ritual. Kita orang kena baca 1000 kali Allahu Akbar. Adalah benda yang kita kena nak buat baca. pendinding Nak buat pendinding tapi kena baca dalam keadaan yang keras. Bila kau Allah Akbar, Allah Akbar. keras kan? lagi. Keras macam menghalau. Oh, Aku macam nak jerit memang kuat. seram sial. Dia memang kena menghalau. Tapi time korang baca, korang dengar member-member semua tak seram? Time tu kita orang dia seram sebab dia nampak mungkin cara berubat orang lain-lain kan. Mungkin dia seram sebab kau bayangkan kita orang ramai tau, bawa ustaz-ustaz. Ada kita orang panggil Ustaz Abu. Ustaz ni nama dia Ustaz Abu. Dah tua lah. Lepas tu dia ada satu tasbih besar tu. Kira kalau dia libas tu dah cukup 1000. Nak ke arah 1000. Satu dia libas lah. Aku rasa yang itu makna dia lah. Nak 1000 lepas tu nak. Ustaz tu daripada sekolah ke apa? Bukan. Ustaz luar, panggil ustaz luar. Macam dia memang selalu ubat-ubat orang. Aku selalu ikut macam pergi orang kena rasuk aku pergi. Cakap Yasin semua. Buat tindakan awal kan. Lepas tu baru ustaz tu sampai macam tu. Masa kita orang ritual macam ni. Seram sial. Tak, cara ritual pun dah seram. Dia bukan ritual, dia bukan syirik. Dia bukan syirik. Ya, sebab bacaan dia semua Tapi okey. dia macam ni kau marah nak suruh dia keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terkejut aku. Tapi dalam keadaan yang macam tu. Terkejut. Ya, dia tak boleh slow. Faham tak? Dia kena halau. Kita penuh hati bagi. Tapi 1000 kali penat bro. Betul tak? Memang penat. Tapi diorang konsisten. Tapi time tu memang macam tu lah. dia terikut. Dia nak boleh je sebut macam tu tapi dia macam tak syok. Dia tak semangat lah. Dia tak sampai tak sampai lah. Dia macam pusing. Nak share lah. Tapi kau bayangkan dalam satu surau macam satu surau sekolah yang tak besar sangat, yang tak kecil sangat. Ramai keliling. Daripada junior kau sampai senior kau sampai orang-orang masjid berjubah putih macam ni. Ramai-ramai. Orang luar datang. Datang nak tumpah toilet lagi tau. Ya, time tu memang itu benda paling core kita orang pernah buat. Kita orang takut, memang takut. Tapi dulu aku form 1, form 2. Ya. Kau tengok tu. Macam orang bongok. Orang gila. Ya, dulu. Tapi bila kau fikir balik kan, yang first day dia buat tu selama 3 minggu berturut. Dia kena buat 3 minggu berturut. Kita orang buat 3 minggu berturut. Sabtu Ahad. Kita orang ambil Ahad kot. Ahad malam. Ahad malam Isnin. Tu kena buat. Lepas tu Ahad malam Isnin minggu depan. Ahad malam Isnin minggu depan lagi.
Ahad malam Isnin pertama, gurau macam tu. Tengok je, Ya ikut. dah lama Ha. sejak dah lali Tak, dah. yang first tu, takut. Dah Tengok macam lama tu dah kan. rasa Lepas tu hati berdebar je, degup kencang. Oh, hari second tengok tu. dah main-main Dah lah. naik share dia. Lepas tu dah libar. Lepas tu, okay, yang tu berdinding. Yang masa dia kena rasuk ni, Mm. kita orang daripada Aras 2 bawa turun surau. Jauh tau. Kau bayangkan daripada blok asrama bawa turun surau. Jauh. Siapa yang duduk asrama dengan aku, dia tahu lah, dia jauh. Okay, lepas tu, tak bawa turun surau. Tak dapat nak sampai surau. Sebab tak larat. Hmm. Ni bawa turun bawah je. Dia daripada Aras, time tu Aras atas, Aras 3 baru buka kot. Yang time dia kena tu. Baru buka ke dia tak buka? Tak buka. Selalu Aras 3 tu tempat kita mokok ke. Kalau cikgu tengok, minta maaf Okay. Biasa lah nak. Cikgu strict sangat. Jangan. Cikgu aku respect. Okay. Lepas tu, time kat Aras 2, kita orang bawa turun dia daripada pantry. Dia kena masuk kat pantry kot time tu. Bawa turun ke bilik AJK. Kita ada bilik khas untuk AJK saja. Bawa situ. Time tu ramai. Angkat dia ramai gila. Yang badan besar, yang badan kecil, semua angkat dia. Time tu ada agak 15 orang angkat dia seorang. Badan dia macam apel rendah. Tinggi aku, badan sedap macam apel. Macam tu lah. Okay. Dia tak tinggi. Berapa orang angkat? 15 ke Ramai. Tentu mengacau lah. Mengacau. Bayangkan. Ni apa budak yang ulit mayang tadi apa? Yang ulit mayang tadi tu. Kisah dia lama. Tu je kisah paling brutal. Berapa lama dia kena ni? Dia dalam 2 jam kot. 2 jam sampai dia buat salib. First tak jadi, kena lempang. First jadi, tak sempat lempang. Lepas tu second dia buat salib pun kena lempang. Dengan kita orang punya warden. Kenapa dia buat salib? Dia dah kena rasuk, dia tak tahu apa lah. Tak, kira kalau dia buat salib apa jadi? Brutal lah bagi aku. Yeah. Sebab siapa je berani buat salib kan. Kau berani tak buat salib? Sedar-sedar tak berani kan. Okay, lepas tu dah bawa daripada Aras. Bayangkan boleh terbalik tau ke bawah. Time dia meracau-racau tu. Sebab tu kena ramai. Genggam dia betul-betul. Bawa turun bilik AJK sebab tu ramai. Okay, lepas tu dah kat bawah. Lepas tu datanglah ustaz semua. Kan, dia cakap dia jin apa tak, aku pun tak ingat. Tapi seram lah sebab tengok ritual tu depan mata kan. Lepas tu cara ustaz tu ubat orang tu semua. Lepas tu time dia nak balik, ada plot twist. Apa? Dia dapat balik hari tu juga. Dia dah sedar. Dah kena lempang semua kan. Dia dah sedar. Tu dia nak balik. Time dia nak balik tu, ada ayah dia dengan kawan-kawan ayah dia datang. Jemput dia lah. Ayah dia mesti pandai berubat Biasa orang kena rasuk macam tu. Ya, biasa orang kena Dia rasuk. punya Bapak dia pandai berubat. Aku pun tak faham. Plot twist dia. Bayangkan lagi dah masuk kereta bapak dia kan. Kita orang kat atas. Itulah korang. Warden kita orang ceramah. Korang kena hati-hati semua. Lepas tu tiba-tiba ada orang menjerit. Ada orang menjerit jauh. Dia kena rasuk lagi dekat kereta bapak dia. Aduh, kata bapak dia pandai berubat. Sabarlah dulu. Dengar. Kan dia datang 3 kereta kan. Lepas tu ada seorang brother ni aku tengok dia aura. Dia farming aura macam tu kan. Nampak macam dia main kereta lah. Macam main karakter. Ya. Sekali dia keluar. Lepas tu kan dia dah menjerit kan. Kita orang ramai dekat tangga. Tengah kumpul bercerita pasal sinopsis hari tu. Pergi ramai-ramai. Tengok siapa yang menjerit kan. Aku sedar tengok ada orang menjerit. Kan dah. Kebayangan kamu je. Tak aku cakap. Aku dengar orang menjerit. Kan. Betul. Ustaz kan nak main ni lah. Nak main. Tidur di sebelah tu. Dia nak main. Tapi aku dengar orang menjerit. Orang lain pun dengar. Dia tak dengar. Lepas tu kita pergi. Kita pergi. Jadi brother dia dah bersilat. Dia keluar keris warna kuning. Ada keris je. Brother tu ada keris. Bukan bapak dia. Brother. Yang dia 3 orang tu datang dengan bapak dia. Datang dengan bapak dia sekali 3 orang. 3 kereta. 3 kereta ke 2 kereta macam tu lah. Kira tadi kau tengah borak dengan bapak. Tak, aku tengah borak dengan ustaz. Kau tengah borak ustaz tu. Tiba-tiba dia menjerit. Tak kira korang je dengan menjerit. Ustaz tu kata tadi kau tinggal ustaz tu lah. Kita orang lari. Tak tahu ustaz macam mana. Lepas tu dia datang lah. Lepas tu Ustaz macam seorang-seorang tak dengar apa-apa depan dia. Kita orang bagi dia haji.
Okay, lepas tu Kelakar lah. dah pergi dekat dia. Lepas tu brother aku keluar keris. Dia bersilat. Syolong. Dia bersilat Wih. dengan benda tu. Keluar keris. Net ni je. Dan tu kena pandai silat Warna tu. kuning. Time tu aku belajar seni je. Ah, Seni Kira just kau tengok macam dia tak kosong lah. tak tahu lah. Kalau orang biasa tengok dia pun tak kosong. Ya. Dah lah. Ya. Sial macam handal lah dia boleh lawan hantu kan. Keluar Keris keris. pendek ni. Depan panjang ni je. Keris kuning. Balut kain kuning. Dia cabut. Tutup dia bacor buat bersilat lah dengan tu. Lepas tu dah. Lemah dia. Masuk kereta. Balik. Macam tu Macam tu. Dia bersilat lah dengan benda tu. Tak tahu lah. Benda tu pun bersilat. Member Yang kau yang kena member rasuk. aku sini aku kena masuk ni tak bersilat. Dia dah Oh. macam orang bangga kan. Yang dia ni yang bersilat. Kira brother dah balik macam tu lah. Settle. Balik macam tu. Lepas tu balik macam tu. Dah settle. Tu lah cerita dia. Okay, tapi aku nak bagi hint sekolah apa aku sekolah dulu. Sekolah aku hari tu tahun lepas ada kena history lah 50 orang ramai-ramai. Himak ramai. Tu sekolah aku. Kalau kau search Gila. masuk TikTok, masuk IG 50 orang. 50 orang kena laki perempuan. Macam mana nak Tu sekolah settle? aku. Kalau kau nak search kau search sekarang. Ada. Tu sekolah aku lah tu. Sampai YB datang turun. You. Tengok. Time tu aku dah 2 tahun. 2 tahun lah aku. 2 tahun. 2 tahun lah kita tak ada. Syolong. Time tu histeria beramai-ramai baik. 50 lebih. 50 orang. Laki Ramai perempuan. sial. Kumpul kat Dewan. Dewan exam. Dewan tak boleh sebut lah Dewan apa. Itu Kata. kira memang cakap ramai ustaz dah kat pentas lah. Syal. Kira konsert je tu. Kira konsert besar-besaran. Konsert Waib. Konsert jin. Seram. Itu sekolah aku lah. Memang keras lah. Tak tahu lah. Kau duduk sana tak pernah kena kacau? Kena intai dengan benda pelik ke? Itu biasa Ya, lah. aku Kena tak. tengok-tengok tu Aku biasa. tak tahu. Aku tak suka saya kalau Polong tengah. lalu depan mata tu aku cakap aku polong. Kau bayangkan aku duduk Oh, aku kau pernah kena kacau? tu bukan kena kacau bagi aku. Kena Kena kacau usik. memang Itu kena usik tu lah. kena usik lah macam ala geli-geli. Tengok. Aku kalau nak isap rokok dekat asrama, aku cabut aku punya tingkap bilik prep aku kan. Ada bilik prep atas bilik study. Cabut. Tingkat-tingkat yang jenis buka macam tu lah. Tingkap biasa ni yang boleh cabut tu. Ya, tingkat yang jenis. Tolak macam tu. Macam tu. Aku dulu dengan arwah kawan aku. Dia dah arwah lah. Dia keluar, aku pun keluar. Tu isap rokok. Tu lalu. Kepala berapi tu. Macam buat. Bercahaya lah. Dia kepala berapi. Lepas tu, kau tahu tak kepala? Untuk usus sahaja. Usus dan organ-organ dalam lain lah. Polong lah, polong. Polong lah. Lalu berapi macam tu. Tapi time tu cahaya kan bila benda bercahaya lalu kau kan cahaya tu masuk dalam bilik tu kejap lah. Dia lalu depan je. Dia berapi. Yelah bercahaya lah bilik tu kejap. Tahulah orang dalam nampak ke tak. Tapi kita orang berdua. Kita orang macam kat tebing. Luar tebing. Oh, Luar okay. dia bukan balcony sepatutnya. Tapi dia macam balcony. Kita orang panjat keluar. Kini kalau jatuh mati lah. Kiranya Kita sokok kat situ. dia balcony tapi tak ada penghadangan. Cakap Time tu toilet sekolah. aras 3 tu semua tutup. Tak ada orang duduk. Kiranya tak ada berpenghuni. Sampai sokok lah. Sokok kita orang tak takut hantu. Masa tu. Takut badan lah. Takut badan. Kantoi sakit. Kena kunyah. Kena sebat. Tapi seram je. Aku pun yang kau cerita pasal kena rasuk, aku pun nak belagak cerita ni. Kena rasuk ramai. Kat mana? Aku tak ada cakap. Tapi yang kena aku tahu lah. Dekat Melaka lah. Tempat belajar aku. Aku pernah kena rasuk juga. Aku pernah kena rasuk 2 kali. Apa rasa kena rasuk? Aku nampak. Tak sedar Aku nampak. Tapi aku tak boleh kawal. Faham tak? Kau macam kau nampak, kau rasa kalau orang tampang pun kau rasa lah. Tapi kau tak boleh kawal. Badan kau bergerak apa semua kau tak boleh. Tak boleh ni. Aku kena rasuk dah 2 kali. Tapi yang tu aku tak kena rasuk. Yang tu aku dah sembuh lah. Kiranya aku punya kena rasuk tu volume pertama. Kiranya paling ramai time tu 3 orang. Seorang mastermind. Dia balik pada Gunung Ledang, dia bawa balik Cengkerang. Dia bawa balik benda. Tapi dia pergi Gunung Ledang. ada penghuni benda tu. Silap dia. Dia kena kacau apa? Aku macam pandai pergi buat.
Aku dulu aku Alahai. sekolah agama. Aku Ha. macam tahu-tahu nak baca sikit kan. Pergi baca-baca. Kena. Kau yang kena? Kena balik rumah. Lepas tu Hmm. tak ada orang, dia orang ubat-ubat pun tak boleh. Ustaz pun tak boleh datang. Tolak balik rumah. Lock balik rumah. Itu yang volume kedua tu. Kau 2 kali kena? Semenjak Ha. aku kena rasuk. Siapa yang kena rasuk aku pergi, aku bawa baca. Bawa baca settle. Oh. Yang Dia tu kena rasuk dulu baru padu? aku tak tahu lah. Oh, Tapi ya ke? sebenarnya orang yang kena rasuk ni lagi senang kena rasuk lagi sekali. Patutnya kena lagi kan? Sebab yang first time aku kena rasuk, aku acah-acah pandai kat sebelum masuk situ. Dekat tempat aku ke. Pergi rumah orang tu baca. Aku kena. Lepas tu, yang tu, yang paling teruk aku rasa. Macam tu aku tak sihat. Aku tak sihat ke apa? Ada hal lah. Aku balik rumah. Ex aku. Macam tu awak aku kat sana call. Tolonglah datang. Aku dengar bunyi latar belakang. Wah! Jerit gila babi. Sekali. Terdiam. Surau. Dia orang kena rasuk dah. Dah surau. Ramai-ramai. Surau tu blackout mat. Dia kena rasuk blackout. Itu cari Macam cerita seram kan. tu macam plan zombie lah tu. Lepas tu yang dia orang cerita. Ada seorang ni. Member aku lah. Kalau member aku dia polis lah. Dia kena rasuk pun. Dia Bahaya lah polis sekarang. Kat dalam. Dia budak tahfiz dulu. Kena rasuk. Dia kena rasuk orang buat dia. Dia jerit. Time dia jerit tu. Serentak ramai kena rasuk. Serentak blackout. Seram sial. Aku datang tadi tu dah menyala. Datang pakai kurta. Bawa tasbih kat tangan. Seorang azan sana. Seorang azan sini. Acah-acah. Lepas dia dari cepat sampai saya tiba. Tapi seram Time tu lah. kau tak kena rasuk lah? Aku last kena rasuk time bola pertama tau. Aku kena rasuk. Gila. Tak best tu kena rasuk. Aku rasa macam bodoh gila. Rasa macam hina lah. Rasa macam kena bola pun kena rogol. Ya tu. Rasa macam sial lah. Ada benda masuk pada aku. Macam tu. Aku nampak. Aku rasa macam ni mental ke? Aku kena gangguan mental kan? Tapi tu lah rasa kena rasuk. Aku baru tahu. Macam tu rasa kena rasuk. Sebab aku rasa macam aku mula-mula dia sebab aku rasa marah. Aku buat orang tu dekat perpustakaan tau. Balik perpustakaan tu aku dengan presiden kat situ time tu. Dia pergi minum air. Lepas habis tu dia tak settle tau. Budak tu ustaz settle kan tau. Ada ustaz tu ada orang panggil. Aku dengan dia minum air kat Kowe. Minum air kat Kowe. Lepas tu aku bawa. Lepas tu aku cakap kan dia. Sambil minum air lepak-lepak. Kau tahu rasa kena rasuk. Aku cakap kan dia. Tahu? Aku pernah kena rasuk dulu. Dia kata lah. Yang pernah kena rasuk. Pergi buat orang kena rasuk. Kau bayangkan. Lala balik tu. Tiba-tiba dia chat aku. Aku rasa lain macam lah. Alamak tak Aku ngam. dah aduh tak sedap lah macam ni kan. Aku pun tak apa kau datang. Bengkel dengan aku jauh nak mampus kan. Bengkel tempat kelas dia kan. Dia datang di sini aku lah. Dia datang. Macam mana rasa? Dia cakap lepas tu dia kata rasa macam ni. Rasa dah mula rasa kebas-kebas badan dia. Dia cakap baca ni pergi minum air ambil uduk apa semua. Kalau tak okey kau duduk dulu kelas aku. Kelas aku tentu cikgu intern ajar. So santai lah. Dia tak nak. Lepas tu dia datang lagi sekali. Sedap lah. Dia dah start macam ni. Start gelabah. Lepas tu kau duduk kelas aku. Dia ambil uduk tak apa. Aku ambil uduk aku sudah okey lah. Dia naik. Sekali aku dengar ketuk pintu lagi. Ketuk pintu. Buka-buka. Member dia. Dia kat belakang dah. Aku dah. Dia dah kena rasuk? Shit man. Dia kena rasuk lah. Aku dah shit man. Dia dah jadi budak-budak lah. Dia dah jadi budak-budak. Orang ni matang mat. Oh ya ke? Presiden. Ya juga. Presiden dekat situ. Dia ketua pelajar. MPP. Tiba-tiba dia jadi macam tu. Lepas tu gurunya yang ketuk pintu tu. Dia kata kau okey tak? Dia tanya. Member dia MPP kat tanya aku. Kau okey tak? Aku okey ke semua. Dia seret budak tu pergi dekat cafeteria. Duduk kat atas kursi. Sementara member cuba kan. Last aku belajar. Tu cafeteria tu boleh tengok tingkap tu. Aku buka tingkap aku tengok dia dah berenang kat atas lantai sial. Aku dah Jadi budak-budak lah. ni mampus ni aku kata kan. Ni teruk ni. Lepas tu
Aku pun apa tu cikgu intern aku keluar ajak nak pergi tolong presiden. Bawa dia pergi kat surau. Bawa pergi kat surau. Uh, ubat-ubat dia time tu tak ada ustaz yang free tau. Time tu hari Isnin Selasa macam tu lah, tengah hari. Ustaz tak ada. Aku rasa macam shit man. Sebab tak ada orang yang nak ubatkan dia time tu tau. Lepas tu dia mengacau. Lepas tu ada member aku letak nama dia Adam tau. Member aku yang nama Adam tu baca-baca. Busuklah nafas kau, dia kata. Busuk kau. Mula budak dia macam kena rasa macam budak-budak tau. Tiba dia diam. Aku pandang. Aku kat depan dia. Sebelah budak yang baca, budak Adam tu. Diamlah. Muka dia berubah. Kita orang rasa macam angin yang kuat gila dalam surau. Dia macam kat depan kita orang. Time dia jerit tu. Suara dia kuat nak mampus. Dia tu aku sentak tau. Aku rasa macam mak betul. Aku rasa macam marah. Marah-marah. Dia orang baca. Aku keluar sorang-sorang. Aku ambil sifar aku. Aku jalan sorang-sorang. Surau. Aku, macam tadi kau naik atas bukit kan. Surau kat situ. Kelas kat bawah ni. Kat bawah sana surau. Jauh nak mampus. Kelas kat bawah sana. Jauh gila. Aku jalan sorang-sorang. Aku rasa macam baran je. Sepanjang jalan tu aku rasa macam. Aku tak tahu. Aku rasa marah gila. Sampai kat kelas. Aku rasa macam. Aku fed up dengan semua benda tau. Aku rasa macam. Aku nak jadi hidup aku kan. Aku rasa macam tu. Aku nak jadi hidup aku. Tiba-tiba rasa macam tu. Down tiba-tiba. Rasa down. Aku nak jadi hidup aku ni. Betul lah. Aku buka pintu kelas aku rosak lah tu tau. Tak boleh buka. Dia kena cut sikit tau. Ataupun kena orang buka dari dalam. Aku kat toilet. Lecturer aku tengah ngajar. Aku tumbuk dari pintu. Aku tumbuk. Pagi ke ni? Tengah hari. Oh, tengah hari. Lepas tu? Tengah hari nak ke petang. Lepas tu lecturer aku buka lah. Buka. Ex aku ada kat belakang tu. Ex aku marah. Aku ni tak hormat dia cikgu ni. Aku dah baran. Aku tak layan semua orang. Aku duduk diam. Sedar-sedar. Aku start daripada tu. Aku dah rasa macam. Aku dah bukan diri aku. Faham tak? Aku nampak. Aku rasa. Tapi bukan aku. Aku dah start umpan meja tu. Tiba-tiba member aku dah macam. Macam tu. Aku mana dia biasa je. Aku mana dia macam. Aku macam. Kenapa ni dalam hati aku. Kenapa ni member aku dah macam. Panggil. Aku, semua dah start gelabar. Orang dah keliling aku. Aku macam. Kenapa ni aku dah rasa himas tau. Ada guard tu datang. Dia guard ke cleaner. Dia grip sial aku macam ni lah. Dia empat. Bukan kat atas meja. Macam ni lah. Aku duduk kat atas meja macam ni kan. Aku macam tu kan. Dia lipat kaki aku. Wow, dia hentak macam tu. Dia buka Quran dekat telefon. Dia godok. Aku dah serabut sial. Dengan aku rasa macam dah lepas tu aku dah tersedar sikit tau kata. Dah ni aku dah. Tiba-tiba dia tak boleh kawal balik ah. Tak boleh kawal aku nak lari. Dia aku terang angkat naik kereta pergi kat surau balik. Time tu kena naik kereta kan jauh. sampai kena naik kereta sebab atas bukit. Kalau dia orang nak dorong aku pergi situ ke atas. Dengan dia orang meninggal sial. Dia bawa naik aku naik atas. Sampai kat atas aku dengar budak perempuan jerit-jerit. Dah ramai kena time tu. Oh, dah ramai kena. Kiranya yang tak ada kena-mena kat bengkel belakang semua dah kena. Semua dah kena. Tapi yang paling teruk aku dengan presiden tu. Ustaz datang, ada ustaz datang macam tu. Dia pegang-pegang sini kan. Aku muntah. Aku kan tak logik lah kalau kau buat-buat kena rasuk, tiba-tiba kau muntah. Faham tak? Ni dia sentuhan. Tentu muntah. Aku muntah banyak gila babi. Tiba-tiba aku silat. Aku tepuk-tepuk. Aku borak dengan benda apa lah. Aku cakap sorang-sorang. Macam tu lah cerita dia. So macam tu lah rasa kena rasuk. Tak best juga perasaan dia. Tapi Tak best. tak rasa sakit ke apa kalau orang pukul ke apa? Sakit. Oh, Je. sakit. Sakit lah. Aku kena tampar dengan member aku. Member aku tampar. Member aku pijak kaki aku. Kamu geronta-geronta kan. Aku pandang ada 7 orang kat sekeliling aku macam tu. 7 orang. Warden aku. Aku sepak warden aku. Aku sepak senior aku. Lepas tu semua yang pegang terlepas. Ustaz yang kat kepala aku tak terlepas. Tak boleh nak lepas.
Entah yang tu aku rasa macam experience yang sampai balik rumah tau, mak aku rekod tau. Rekod aku keadaan aku. Kiranya macam mana rupa aku time tu. Aku nampak semua rekod tu semua. Lepas tu bila aku dah elok aku tengok balik tu aku rasa macam kimak malu sial. Aku nak balik LP. Dah tu jadi kita tu. Aku nak balik tempat belajar tu aku rasa Hmm. macam oh malu besar saya. Oh, kau Aku belajar rasa kat macam LLP lah. aku malas lah nak edit bodoh lah bang. Macam tu lah cerita dia. So Oh. Tapi kau tak sebenarnya pernah nampak benda tu depan mata semua. Macam aku rasa macam pandang aku tiba-tiba, rasa pernah pocong tengok lah. Polong lah macam tu. Pernah? tak pernah. Aku tak pernah nampak macam wah tu pocong kan. Oh, tak pernah. Macam Ah, kelibat tu biasa lah. Rasa tu ah. biasa lah. Tapi Kau dah overthinking ke? yang paling jelas Hmm. memang kena kacau gila babi. Hmm. Time aku duduk sekolah, aku duduk pondok. Hmm. Pondok tak ada nama Hmm. branded. Hmm. Aku duduk pondok. Time tu kita orang naik lewat tau. Time tu ada budak buat salah. Lepas tu kelas halaqah. Aku halaqah lain. Ada budak halaqah lain kan. Dia baca dia orang kita orang punya dah tak ada ustaz tau. Hmm. So kita orang boleh naik atas tidur. Ada 5 orang 5-6 orang macam tu lah. Naik atas. Yang lain kat bawah baca lagi tau. Lepas tu dia orang buat solat hajat. Tapi kita orang tak tahu solat hajat tu tak apa. Time tu kira budak baru lah yang naik atas tu. Hmm. Yang ni sini-sini lah. Kita orang tengah lepak-lepak kat atas kan. Macam dah nak tidur lah. Dengar suara Dah malam lah ni. sebiji. Hmm. Dengar suara sebiji mudi ni macam pengetua madrasah aku kan. Ah, ketuk pintu asrama. Hmm. Buka ni, buka. Suara macam, buka. Sebiji suara dia. Kita orang buka lah. Tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada orang. Lepas tu jadi ustaz yang kat bawah tu naik. Dia cakap tadi Mudi nak naik. Nak masuk. Tapi kita orang buka pintu dah tak ada. At last ustaz aku masuk bilik warden. Bilik warden tu dalam asrama tau. Dah kira dalam hostel tu lah. Dalam dorm. Masuk buka tu tengah tidur kat dalam. Mudi tu tengah tidur. Siapa yang ketuk tadi? Itu Macam paling tu. jelas lah. Lepas Itu tu yang kena paling kacau je lah. itu kena kacau. Yang Hmm. sampai nampak datang kat aku tak tahu. Yang rasa macam balik daripada hari tu aku kena tarik. Tengah tidur. Tengah tidur. Ya kan hari tu aku cakap dalam group kan. Aku nak cerita kan. Aku mimpi kena kejar macam biasa lah mimpi ngeri, mimpi hantu-hantu ni kan. Tiba aku rasa macam aku tidur selunjur macam ni tau. Badan aku sampai. Oh, kena tarik lah tu. Kena tarik. Rasa jelas. Tapi time tu mamai kan. Aku tengah tidur. Pok, tunggu. Lepas tu tidur. Esok pagi aku macam kena kacau macam mana tadi. Itu dah realize. Yang tak seronoknya esok malam lepas aku kena kacau, esok tu kena tarik lagi macam tu. Time tu aku tak mamai. Aku sedar. Kena tiba. Syal Sial, aku kena kena tarik tarik. babi. Aku terus macam mak tidur bersila lah. Aku tidur bersila Kalau mat. kena tarik lagi tak tahu lah cakap apa. Sial seram. Itu je lah cerita seram yang experience paling seram yang aku pernah hadap tu je lah. Aku tak pernah sampai pocong. Tak pernah. Aku banyak kali kena lintasannya. Macam Lalu. balik kan. Balik ikut time tu rokan. Aku ikut rokan malam. Time tu aku bertiga dengan kawan aku. Berempat. Rokan Rokan. Ya, daging. kalau Daripada kau nak ke Jalan arah Simen. Jelai Jalan Simen. Kena kemas. kau lalu utara, Rokan Utara. Yelah kot lalu Ya. dekat-dekat situ. Kiranya dekat safe ni masuk kanan. Tapi keluar nanti dekat simpang 4. Kira lalu Kian Simen lah. Lalu Jalan Simen lah kat situ. Lepas tu? Kat situ ada satu signboard yang tak sepatutnya ada kat situ. Kiranya Selamat. signboard mak pegang anak. Kan ada kan signboard tu kalau dekat sekolah. Ini tengah hutan bro. Ada signboard tu. Yang tak logik. Yang tak logik. Signboard tu. Aku tegur. Bodoh. Kita tegur. Pasal signboard dekat sini. Siapa nak melintas kat sini? Aku tegur. Yang dengan member kan. Dengan member. Like lah. Dia pun okay. Okay, drive.
Drive, relax. Time tu aku bawa kereta member aku. Drive. Time tu kita orang baru balik daripada tengok rekrut. Okay, lepas tu balik on the way. Okay, dia kan jalan dia kan macam ni kan. Masuk sini, masuk lagi sekali. Betul sial macam dekat papan tanda tu. Dua-dua putih nak melintas. Kiwak. Ha. Nampak betul-betul? Nampak betul-betul tu aku tanya. Siapa sial nak melintas malam-malam ni? Time tu dah pukul 1 pukul 2. Ha. Lepas tu nampak ada mak dia pegang tangan macam ni. Lepas tu aku cakap dengan member, kau nampak tu? Time tu tengah nampak lagi aku Kau tunjuk kat pergi member tengok. aku. Aku tunjuk kat member aku. Memang kau nampak? Dua orang belakang tengah tidur. Bangun empat-empat. Time tu balik terus singgah kedai makan lu. Time tu dah singgah kedai makan ke belum? Aku Aku tak kalau ingat. jadi orang yang kat belakang tu, macam ni Duduk lah depan. dulu. Dia macam tu lah dia. Ah, Ni lah orangnya. Ni lah orangnya. Seram sial. Ha. Yang lain nampak apa dia? Yang lain aku tak pasti. Tapi yang member aku lagi seorang tu aku rasa dia nampak kot. Tapi time tu dia tengah sedar tak sedar. Macam tu ke. Macam melalai. Lintasan-lintasan aku banyak kali nampak macam tu. Aku pernah nampak. Seram sial. Aku ni tak suka kalau malam-malam lah night drive. Aku elak lah. Late night drive best apa? Night drive dengan awet best lah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan cakap tu. Sorang-sorang tak best tu. Elok macam tu. Tak, Allah Akbar. masuk tu. Aku pernah balik daripada Melaka. Nampak kat Kemendu. Kau pernah Kemendu kan? Kemendo. Kemendu ke sini. Sebelum Selandar ada kampung belah kiri. Yang tu aku nampak macam sekali lintas. Nampak macam mula nampak macam Bayang. kain tau. Nampak macam kain depan lori. Nampak macam kain tau. Hmm. Sekali dah lalu aku nampak macam dia Toleh. betul-betul. Oh, dia betul-betul. Lepas tu? Bateri dia tak ada. Nampak macam berikat. Oh. Aku terus macam aku dah rasa tak sedap macam tu. Daripada Kemendu aku dah buka Waknat. Kelakar aku buka benda kelakar. Aku bawa kancil tu kecil. Ni steering ni. Aku tengok macam ni. Tengok jalan sikit. Takut tau. Sampai kat situ aku cakap aku tak nak pandang pun sekeliling. Risau kan. Tapi kadang insting aku nak tengok juga. Aku nampak macam kain. Nampak betul. Aku cakap kiwak. Dah balut ni tak ngaman. Sampai rumah. La ilaha illallah subhanallah subhanallah. Itu paling seram. Tapi yang paling seram kau tahu apa? Time malam kita tidur sama-sama. Kiwak. Dekat tu. Itu paling bagi aku Tapi time tu vibe seram tu aku tak rasa tu. Tapi rasa macam tak sedar hati. vibe seram. Vibe yang sampai macam tak ada. Tak adalah macam tu. Tapi vibe yang dulu masa bukan meremang dia sama macam yang dia macam ada haba-haba dia tau. sama macam yang aku cerita kat kau tadi masa aku tengok sini aku kena masuk. Vibe tu aku dapat balik time malam tu. Tapi sebelum benda tu jadi pun aku dah rasa. Yelah sebab kita cerita benda-benda tu kan. Lepas tu aku buka lagi lagu Langsir Wangi tu. Masuk-masuk aku rasa macam haba dia macam kiwak. Lepas tu lagi satu yang aku perasan, aku rasa macam tak ramai pun jerit sebenarnya. Kau sedar tak yang time yang jerit tu? Kau dah bangun belum time dia jerit? Aku time tu senyum. Time tidur aku macam Maksudnya? Benda sial ni. Aku ingat budak ni kacau senun. Aku ingat budak ni kacau senun. Tu aku gelak. Aku cakap bapak teruk sial kacau senun apa yang sampai jerit kuat macam ni. Bekak-bekak pecah-pecah bibir budak tu kat bawah. Lupa Kena habis. duduk. Kena pijak. Takkan dia jerit. Kan ada budak ni baring kat bawah. Lepas tu senun Kau time tu kat mana bawah? time tu kan katil macam ni. Okay, Adam baring sini. Senun tengah duduk lagi time tu. Lepas tu aku kan katil sini. Aku baring dekat lantai. Kira kalau dia orang loncat ke katil pun tak kena aku lah. Aku baring kat sini. Bantal dan aku. Oh, kau dekat ujung kat belah ada body apa semua kan? Belah-belah sana. Kat body tu. Kat back. Lepas tu bantal dan aku tu je. Kan? Lepas tu Adam kau dah melintang kat situ. Budak-budak ni terkejun sial daripada atas turun ke bawah. Kiwak. Adam benar. Adam tengah tidur. Oh. Senun tengok menjerit. Oh. Dia menjerit. Lepas dia menjerit, tu bapak aku.
Itu bapak Oh. aku. Oh, okey. Bapak aku bersin. Oh. Seram kan? Takut. Pas Okey. Sampai mana ni? Ha? Yang Senun nampak Ya, dia lompat. yang aku faham lah. Nanti kau panggil lah Senun pula suruh cerita balik kan. Jauh dah ni. Oh, ya ke? Tu aku duduk jauh-jauh. Pasal Okey, lepas tu Senun nampak dia masuk pada tingkap kan. Apalah tu selak masuk pada tingkap. Dia merangkak tapi yang ke langsir tu aku arah perasan. Senun. Yang langsir tu aku perasan. Macam ada orang selak. Time kita orang borak, langsir Kiranya buka macam ni tau. kiranya benda tu langkah kau. Iwah. Benda tu langkah kau. Senun kau. Oi! Macam tu. Ha. Lepas tu yang jerit lain-lain tu, benda tu aku rasa. Sebab Sebab Senun tak jerit. kau Debui je. pun nampak. Aku dengar. Tapi aku tak nampak benda tu. Tak, kau nampak tak Senun Aku dengar jerit kita tak time tu? yang aku dengar menjerit tu lain macam. Bukan menjerit. Tapi sampai bergema gila babi. Bergema sangat. Dia macam Dia sampai ush. menutup Ah. bilik tau. Macam Bergema bergema habis lah. dalam tu. Ni tak ngam ni kan. Lepas tu time tu aku sedar hati macam tak ada apa kalau dia orang dia sebab apa sedar hati sebab ramai. Betul. Bayangkan benda tu dah mengangkat kat kau. Seorang. Seorang. Takut. Ni Dia dia takut. ramai time tu kita orang ada dalam 11 ke 12 orang kat. Ramai kan kita dalam tu. Dalam bilik tu, satu bilik. Benda tu merangkak atas katil. Merangkak atas dia. Jalan nak pergi ke arah member kita orang yang kat katil ujung. Tak. Wah. Mula ni sorry Senun aku macam ada trust issue kat Senun tu. Sebab dia macam takut sangat. Aku cakap budak ni bedek ke ni, tipu lah. Ya ke budak ni kan. Tapi time yang benda tu jadi, tu satu, Senun jerit dulu satu. Yang kedua, dua orang nampak benda yang sama. Budak ni pun nampak benda tu. Masalah Ada dia 3 orang orang lah cerita, nampak benda tu. bukannya seorang cerita tu seorang lagi ni, tak. Cerita sama-sama. Cerita sama-sama jalan je, benda yang sama dia orang nampak. Benda tu Time tu aku mengangkat dah rasa, dah lah benda tu kat sebelah aku anjing. tingkat sebelah dia, mengangkat atas dia. Dia kat kita Yang tu, orang. aku rasa lagi seram cerita budak dua orang tu. Budak dia orang mana? Dia nampak benda baring, bangun. Bangun macam pocong. Bangun, kiranya kaki selonjor bangun. Lepas tu turun balik. Dia turun balik. Seram sial. Yang 2 orang tu nampak yang tu. Yang Senun ni nampak benda tu mengangkat. 2 kali serentak. Ayo, meremang. Memang. Tak nampak. Memang. Tapi tadi kau nak balik lalu mana? Kau diam je lah. Jadi aku pandai kau jalan balik aku. Walaupun bilik kau okey, Catty Queen kan. Tidur sini lah malam. Ni pun ada seorang dah tidur. Dah bastard. Macam cerita kita tak seberapa seram sampai dia boleh tidur. Ya. Dia ada orang yang macam mana pun dia tidur je. Dia tidur. Macam aku hari tu aku tidur. Tapi meremang. Meremang. Tapi macam aku tak cukup tidur sial. Bodoh malam tu. Aku dah malam tu pagi. boleh pula Baki boleh suruh. Sorry Baki. Boleh pula dia suruh. Weh, mana handphone? Nak hotspot. Habis. Kau tahu dia masuk hotspot buat apa? Buka surah. Kau baca je lah. Kan? Dengan Suka. Aduh. Ngamuk. Letak surau. Oh. aku rasa lepas tu aku suruh budak ni buka hotspot. Dia suruh aku baca. Lama dah hafal. Dia dah nak kena hotspot buka-buka ni. Kata biarlah. Betul budak ni. Tapi time tu tak cukup tidur tau. Tak cukup malam werewolf pun. Werewolf sampai pukul 5 pagi. Best sial. Itu kita main lagi. Yang aku add friend kau dekat Plato kan. Apa nama grup baru tu? Tak. Tapi ni budak-budak silat sini lah. Aku ajar dia main werewolf kan. Aku dengan Irman ajar budak main werewolf. Irman sini ke? Irman sini. Maman. Irman, Mamat sini. Oh iya ke? Adam sini. Semua sini. Yelah Adam aku tahu Mencik. Ah, Tapi Irman dengan Mamat dia aku tak tahu. tampil tapi dia orang training dengan aku. So Bila nak training? Ini sorry yang lari topik sikit. tak apa biar. Adam kata dia ajak kau training, kau tak training. Alah. Kau tahu dia ajak aku bila? Minggu depan. Bila? Lama baik. Ni Pada boleh je datang. Sekarang training cuti. Sebab pergi. Tapi aku 10 kita punya hari lagi aku nak masuk lah.
Oh ya, tak sempat kot. Terus pergi Kedah. So relax sudah. Dah tentu parent aku. Ha. Ha? Itulah, itu je. Lari mana sial. Positive Takkan nak thinking jadi ada. Macam Kimi duduk bawah meja. Ya, pada aku. Tapi kalau mak kau menjerit, aku balik bye. Itu jam pun aku balik bye. Tak nak. Dua tak balik. Besok mana ni? Esok nak pergi mana? Dia plan dah. Kita orang cuti esok sebab tu malam ni datang. Awal Muharram. Mana kerja? Esok aku tak cuti je. Ni aku. Kau niaga memang kena niaga le. Mana ada orang niaga cuti. Apa kata kita potong tu. Okay guys, so setakat tu saja Okay. kita punya perbualan. Sorry panjang guys, sejam. Oh sejam. je. Bukan kita nak rekod 30 minit je. Ya, biar. Okay. Kita bagi sembang seram ni. Siapa yang, okay, aku nak bagi tahu siapa yang dengar sampai sini. Aku nak buat giveaway RM50. Korang cakap kat komen yang korang dah dengar sampai ke sini. So, aku nak Nanti bagi kita orang 5. tanya soalan. Betul. Nanti bagi tahu aku berserta dengan nama IG ataupun nama ni, nanti aku nak DM korang, senang. So ada giveaway yang aku nak bagi, tapi ada certain soalan daripada video ni. So itu sahaja. Selamat tinggal. Terima kasih dengar sampai sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.